Hari ni aku nak tengok korang dekat rumah Jalan Bakar Wadi 29. Korang boleh tengok kawasan rumah ni agak besar dan luas je. Jom kita tengok bahagian dalam. Korang boleh tengok bahagian hadapan dia ni dah siap pagar. So untuk carport dia boleh muat 2 parking, dah siap awning sekali. Jom kita tengok bahagian dalam dia. Pintu safety door macam biasa. Ini living hall dia, dah siap dengan Cornish airbox dekat situ, lampu downlight dan kipas kita bagi. Okey, jom kita pergi pada bilik yang pertama. Okey, bilik pertama ni bilik master bedroom. Okey, dah fully mosaic, dah siap ada jamban duduk dengan sinki kat situ. Bilik ni boleh muat katil king hadap depan. Okey, jom kita pergi bilik nombor 2. Bilik nombor 2 ni korang boleh letak katil queen, katil king pun korang boleh muat. Jom kita pergi bilik yang ketiga. Bilik yang ketiga ni boleh muat katil single, bilik hadap belakang. Okey, so ini kawasan kecil area dia, dah set tabletop, fully mosaic, kabinet korang kena adjust sendiri. Ini pintu dah safety door bahagian belakang. Ini jamban bahagian luar dah siap fully mosaic juga macam hotel. Untuk rumah ni ada 3 bilik, 2 bilik air, 1040 square feet. Harga dia 428,000 sahaja. Kalau korang berminat boleh roja-roja